Untuk figure Arkham Knight Amazing Yamaguchi ni adalah satu investment ataupun benda yang sangat-sangat balai untuk korang spend, okay? Sebab Abang rasa dalam banyak-banyak figure Amazing Yamaguchi yang Abang rasa ada, ini adalah figure Amazing Yamaguchi yang paling banyak aksesoris Abang rasa dapat. Assalamualaikum dan selamat datang korang ke akaun Abang Ras, Batman. Jadi untuk video kali ni, episod ke-10, Abang Ras nak unboxing dan review dekat korang Arkham Knight daripada Kaido Revoltech Amazing Yamaguchi, okay? Dan kalau kau nak tahu figure Arkham Knight ni diinspirasikan daripada video games Batman Arkham Knight, okay? Abang Ras sangat-sangat suggest untuk korang main game tu, okay? Dan kalau kau nak tahu Arkham Knight daripada Amazing Yamaguchi ni, dia ada dua version, okay? Yang ni yang lama punya, dan yang terbaru ni tak silap Abang Ras, Arkham Knight 1.5 tak silap Abang Ras. Okay, tapi Abang Ras tak ada rezeki lagi untuk dapatkan figure tu. Bila Abang Ras dah dapat figure tu, nanti Abang Ras akan buat review yang lain, okay? Jadi kita tengok dekat sini, kita tengok Andy dulu, Arkham Knight yang apa tu orang kata, yang first kali, okay? Kalau kita tengok kat sini, kita ada kotak yang sangat cantik, okay? Dekat sini kita ada figure Arkham Knight, ada transparent box, kita boleh tengok figure-figure dan aksesoris ada dalam ni, okay? Dan kalau tengok dekat sini kita ada gambar figure Arkham Knight, memang cantik lah bagi Abang Ras, okay? Di posing macam ni. Kita ada Arkham Knight, kita ada Amazing Yamaguchi, Revoltech dan juga Kaido, okay? Okay, seperti yang Abang Ras cakap tadi, kita Arkham Knight ni diinspirasikan daripada video games Batman Arkham Knight, okay? Lepas tu kalau kita tengok dekat kotak yang belah kanan pula, belah kanan kita ada figure yang sama. Nanti Abang akan tunjuk macam mana korang nak tukarkan daripada yang tadi ke macam ni, okay? Yang ni gambar Jason bila dia dah buka emas dia, okay? Ni dia, memang cantik, okay? Yang ni sama daripada DC figure daripada Amazing Yamaguchi, Kaido Revoltech Amazing Yamaguchi, okay? Lepas tu dekat bahagian belakang pula, kat bahagian belakang ni kita ada banyak posing Arkham Knight, okay? Dia posing dalam bentuk macam ni, dalam bentuk macam ni. Memang semua korang boleh tiru sebiji macam ni, okay? Dan kalau tengok dekat sini kita ada option part, okay? Sekejap Abang Ras zoomkan. Option part ni kita ada aksesoris yang ada, memang bagi Abang sangat berbaloi ya. Banyak aksesoris dia, okay? Dan yang ni Abang Ras nanti korang boleh check lah bila korang dah dapatkan figure ni, okay? Lepas tu kalau kita nak dekat kotak bahagian belah kiri pula, bahagian kiri ni kita ada Arkham Knight, okay? Sculpted by Yamaguchi Katsuhisa, okay? Okay, bahagian atas kita ada sama juga Amazing Yamaguchi, Arkham Knight dan juga logo video games Batman Arkham Knight. Dan yang terakhir sekali kita ada yang ni, logo video games Batman Arkham Knight, memang sangat cantik, okay? Dan yang ni Abang Ras tak faham, nanti korang boleh check bila dah dapat kau, okay? Okay, jom kita ke next part untuk unboxing part Arkham Knight daripada Kaido Revoltech Amazing Yamaguchi. Okay, untuk experience unboxing bagi Abang Ras agak premium, okay? Kotak dia ni pun ada ala-ala komik sikit, okay? Kalau korang tengok kat sini, kalau kotak-kotak Amazing Yamaguchi punya figure yang baru, dia lebih kepada estetik bagi Abang Ras. Dia memang tak ada transparent box. Yang ni ada transparent box dan ada vibes komik sikit, okay? Jadi kita buka kat tepi, okay? Kita ada sedikit Abang Ras pun tak pasti logo ke apa, okay? Dekat dalam ni kita ada gambar ada gambar Arkham Knight, okay? Dan sini Arkham Knight, okay? Kita keluarkan. Kemas packaging dia, memang sangat cantik. Okay, dekat dalam ni dah tak ada apa, Abang Ras akan letak kat tepi dulu, okay? Yang ni kita tengok kat sini, kita ada yang ni gambar macam gambar poster, okay? Cantik, belakang tak ada apa. Lepas tu kita ada yang ni dia punya dia punya aksesoris dia, okay? Stand dia semua, okay? Kita ada ni. Lepas tu kita ada yang ni base dia, okay? Seterusnya kita ada ni. Kita ada ni, okay?
Seterusnya kita ada yang ni manual. Okay. Dan part yang paling kita tak sabar sekali, banyak aksesoris kalau tengok kat sini. Okay. Lepas terangkan sikit. Okay, kita buka kat sini dulu. Dia punya packaging dia memang secure korang tak payah risau video korang berterabur ke apa. Memang apa orang kata well organised lah untuk apa nama meja yang bagus punya figure. Okay. Okay, kalau tengok dekat sini kita ada banyak sangat ni aksesoris. Ada figure dia sendiri, memang cantik. Okay. Ini abang letak tepi dulu. Lepas tu kita ada ni pedang ni. Okay. Pedang ni. Seterusnya ni bagi bas memang lawa. Okay. Ni memang lawa. Dia punya apa tu, mask dia. Okay. Lepas tu kita ada dua. Yang ni abang rasa tak pasti ada dalam movie. Okay. Ni macam keris pun ada. Okay, lepas tu kita ada dua jenis dia punya chest armor dia. Okay. Terusnya kita ada lebih kurang dalam 3 set tangan. Okay. Jadi ni kita ada yang ni. Jadi ni. Okay. Banyak sorry. Kita ada yang ni. Okay. Yang set lebihan tangan ni tak termasuk dengan yang dah dipasang dengan Arkham Knight. So maksudnya rasanya ada dalam 4 set macam tu. Banyak Okay. Seterusnya kita ada yang ni dekat lutut Arkham Knight. Kalau kita nak tukar dia jadi apa tu version Arkham Knight Jason. Okay. Yang ni pula untuk apa, shoulder. Jadikan dia Jason. Okay. Apa tu, Red Hood. Okay. Ni shoulder. Jadi abang rasa lebih detail untuk aksesoris ni. Lepas tu kita ada yang ni shoulder dan juga shoulder dan juga bicep untuk apa nama Red Hood. Dan yang terakhir sekali yang ni untuk kita letak dekat forearm Red Hood. Okay. Okay. Jadi itu saja. Jom kita ke next part untuk what's in the box. Okay, jadi kita dah sampai ke part what's in the box. Okay. Jadi bagi Abaras, untuk figure Arkham Knight Museum Maguchi ni adalah satu investment ataupun benda yang sangat-sangat balai untuk korang spend. Okay. Sebab Abaras rasa dalam banyak-banyak figure Museum Maguchi yang Abaras ada, ini adalah figure Museum Maguchi yang paling banyak aksesoris Abaras dapat. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada Arkham Knight yang memang kemas dan juga cantik. Okay. Lepas tu kita dapat base dia, yang ni base dia, dan juga untuk hole dia punya pinggang. Okay. Lepas tu kita ada dua apa tu, lebih kurang keris, and then kita ada dua pedang. Lepas tu kita ada 3 set lebihan tangan. Okay. Ni tak termasuk tangan yang ada dekat Arkham Knight ni. Okay. Dan kalau tengok dekat sini yang kecil ni untuk cantumkan antara tangan dan juga forearm, dia bagi lebih 2. Okay. Memang berbaloi bagi Abaras. Ni part aksesoris weapon. Okay. Yang ni pula aksesoris untuk tukarkan dia jadi Red Hood. First kali kita ada yang ni mask ataupun kepala untuk tukarkan daripada Red Hood. Dan yang dua ni shoulder dan juga bicep lebihan untuk kita pasang kat sini nanti. Lepas tu yang ni kita ada 2 chest armor. Okay. Kita boleh jadikan Red Hood, dan juga kita boleh jadikan yang ni bila apa tu
scene Batman buka dia punya ni, dia nampak chest macam ni, okey. Lepas tu kita ada dua lebihan lutut, ni bahagian lutut, okey, dekat sini. Lepas tu kita ada dua shoulder pad untuk kita tukarkan dia jadi Red Hood. Dan yang ni, dua ni kita untuk letak kat forearm. Dan yang last sekali kita ada manual, okey. Abang nak explain accessories ni pun agak payah juga sebab banyak. Sangat-sangat baloi abang rasa recommend untuk korang dapatkan figure ni, okey. Dengan harga yang korang dapat, berbaloi untuk korang dapatkan, okey. Mesti korang tak sabar nak tengok figure Arkham Knight ni. Jom kita ke next part untuk figure review dan articulation. Okey, untuk part figure review dan articulation, ini dia Arkham Knight. Yang korang nampak dekat sini memang cantik, okey. Abang rasa sure bila korang dah pegang figure ni, korang dah dapatkan figure ni, memang korang rasa sangat-sangat premium walaupun dia version yang pertama, okey. Sekejap abang rasa turunkan lighting dia agak terang sikit. Sekejap okey. Kita tengok kat sini, kita ada apa tu, kepala dia, badan dia, kaki dia, okey. Memang kemas dia punya sculpting dia, okey. Dari segi ukiran dia, okey. Okey, abang rasa tunjuk dekat korang apa tu, dengan lebih dekat. Okey. Okey, kalau tengok dekat sini kan, ni mask dia bagi abang rasa memang cantik, okey. Dia ni sekejap sorry. Okay, kalau tengok dekat sini dia ada apa nama, glossy dia punya ni. Okay, ini bahagian kepala dia, abang tunjuk ke korang. Okay, ini bahagian belakang dia. Okay, ni ada lubang untuk masukkan dengan dia punya stand dia. Okay, lepas tu ni shoulder dan juga bicep dia. Okay, ni lengan dia. Memang dari segi sculpting memang bagi abang rasa terbaik, sangat-sangat terbaik. Okay, kompleks. Dia nampak memang nampak detail macam robot dan juga besi. Okey, ni pinggang dia. Lepas tu yang ni dia punya bahagian lower body. Lepas tu yang ni kita ada dia punya aksesoris dekat pinggang dia, belt dia, okey. Nanti kita ada TM and DC Comics, okey. Okey, ni bahagian punggung dia, ni bahagian kaki dia, peha dia, okey. Peha dia. Ni bahagian shoulder, bukan shoulder, lutut, sorry. Ini kita boleh tukar nanti, yang abang akan tunjuk. Okay. Untuk part figure review apa dalam apa orang kata Red Hood mode, nanti abang rasa akan buat dekat part figure and accessories matching, okay. Okay, ni boot dia, great detail, okay. Memang sangat cantik, okay. Okay, kalau dari segi paint job, okay, yang ni abang sangat minat lah dia punya paint job dia. Dia glossy, okay. Kalau korang main game Arkham Knight, korang boleh tengok kat, dia nampak macam hologram, okay. Dia nampak glossy, dia nampak dalam mask dia, okay. Yang ni memang detail yang terbaik dia buat, memang accurate lah macam dalam video games, okay. Lepas tu dekat bahagian chest ni boleh cabut, okay. Ini kita ada logo dia. Lepas tu bahagian shoulder, bahagian bicep dia ni, ini satu detail yang sangat cantik lah bagi abang rasa, ukiran dia, okey. Ni. Okey. Lepas tu ni bahagian forearm dia. Forearm dia kompleks. Nampak banyak dia punya macam apa orang kata aksesoris dia. Okey. Okey, yang ni pula, yang ni dia dekat belt dia ni, antara belt lebih belt dengan punggung ni, dia bercantum, okey. Ni belt. Dia macam dia cover untuk join antara lower body dan juga glutes, okey. Yang ni dia getah, okey. Material dia getah, korang tengok, korang boleh gerakkan. Okey. Material dia getah. Lepas tu dia punya details apa? Ukiran dia memang perfect lah bagi abang. Okey. Yang ni nampak macam tempat poket dia. Lepas tu tengok kat sini macam ada yang ni bomb kot. Okey. Details lah. Lepas tu bahagian kaki dia kita ada yang ni memang dia bercantum sekali dengan kaki, peha dia ni, okey. Yang ni memang korang tak boleh gerak. Ni, yang ni macam bom dia, okey. Okey, ni bahagian peha dia ni. Yang ni dia tak bercantum dengan yang ni. Ini sebab ini kita boleh cabut, yang ni kita tak boleh cabut, okey. Okey. Ni kat depan dia. Okey. Dari segi articulation pula, kalau kepala kita try,
kepala kita boleh sengit ke sini, sengit ke sini. Kalau mendongak boleh, ke bawah boleh. Okay. Kalau dari segi pusing, kita boleh pusing. Okay. Dan kalau kau nak tahu untuk kepala ni memang kita boleh cabut sebab dia part of untuk tukar didik reed hood. Okay. Lepas tu kita tengok dekat bahagian apa nama, tangan pula, shoulder ni kita boleh naikkan atas macam ni. Okay. Kita boleh ke belakang kan, tapi kau kena hati-hati sikit. Okay. Sebab dia agak apa orang kata, senang tercabut. Okay. Jadi kau boleh pusing kat macam tu, tapi kau kena hati-hati. Kau boleh pusing kan. Meja yang berkunci ni kau kena faham dia punya apa orang kata articulation, supaya kau boleh posing dan pusing dengan apa orang kata dengan betul lah. Okay. Ini antara shoulder dengan bicep. Shoulder dengan bicep kita boleh pusing. Kita boleh pusing. Jadi pun part ini kita boleh cabut. Okay. Antara bicep dan juga forearm kita boleh macam ni. Okay. Sampai ke depan. Kalau ke belakang kau boleh buat, tapi kau kena pandai adjust dia punya ni joint ni. Sebab joint ni kalau kau tengok dia ada line tau kat sini. So kau boleh pusing macam ni, kau boleh macam ni. Kau kena pandai adjust dia punya ni. Okay. Lepas tu memang kita boleh pusing macam ni. Okay. Kalau dari segi nak pusing dia punya forearm saja pun boleh. Okay. Tapi kau kena pandai main dengan dia punya apa, yang ni. Okay. Joint ni. Lepas tu kalau bahagian tangan pula, bahagian tangan kita tak boleh macam ni. Kita boleh nak ke bawah kan, tapi dia agak limited sebab dia tersekat dekat sini. Okay. Kalau dari segi pusing memang boleh. Okay. Yang ni dia agak limited. Okay. Sama juga dekat bahagian belah tangan belah kanan, kita boleh naik ke atas, boleh ke depan, boleh ke belakang. Okay. Nak naik atas pun boleh. Okay. Tapi korang ke depan dia pusing. Antara bicep dan juga forearm korang boleh ke depan kan, memang penuh. Okay, macam ni. Okay. Kalau korang nak pusing ke belakang, korang kena adjust dia punya joint dia ni, yang bulat ni. Korang boleh pusing belakang. Okay. Korang kena adjust dia punya ni. Okay. Dari segi tangan, korang boleh pusing 360. Okay. Dan korang boleh apa orang kata ke bawah kan, dan juga ke atas kan. Okay. Seterusnya dari segi antara apa orang kata upper abs dengan lower abs ni korang boleh gerak. Okay. Korang tengok kat sini, korang boleh gerak. Kalau pusing, kita try pusing. Pusing dia agak dia boleh, tapi dia agak limit. Apa tu, korang kena hati-hati ya. Okay. Yang ni memang satu articulation yang baik lah beras. Okay. Yang tu antara upper abs dan juga lower abs. Okay. Kalau antara lower abs dan juga dia punya yang ni apa tu, glutes ni pun boleh juga. Okay. Yang ni beras. Yang ni kalau korang tengok tadi, korang boleh gerakkan. Ni beras pegang ni, dan juga yang lower abs ni. Ni antara lower abs dengan glutes pun korang boleh gerak juga. Korang tengok. Memang sangat possible lah. Okay. Sangat flexibility ni memang terbaik lah. Okay. Korang boleh sengitkan macam ni. Okay. Kalau tengok daripada tepi, korang boleh ni, ke belakang pun boleh. Okay. Seterusnya bahagian kaki. Bahagian kaki ni kalau korang tengok dia ada lebih kurang 2 joint. Okay. Satu joint yang antara glutes dengan yang ni. Lepas tu antara quads dan juga glutes. Okay. Dia ada joint yang lain. Okay. Kalau kaki, sekejap zoom kan. Kalau kaki kita boleh keluarkan macam ni. Okay. Sorry. Okay. Korang boleh keluar kaki macam ni, tapi korang kena hati-hati sikit. Korang kena pandai adjust. Okay. Lepas tu kalau ke belakang boleh, ke depan pun boleh. Okay. Kalau dari segi yang ni korang boleh pusing. Okay. Antara yang glutes dia dengan quads ni korang tengok, korang boleh pusing. Tapi korang kena hati-hati sebab dia senang tercabut. Okay. Lepas tu dekat bahagian lutut ni kita boleh bawa ke belakang. Memang
terus kita boleh bawa ke belakang. Ke depan tak boleh. Ke depan tak boleh sangat sebab joint dia protect kat sini. Okey. Tapi dia boleh sikit ke depan. Kalau pusing boleh antara cuff dia ni. Cuff dia ni korang boleh pusing ke. Oh sorry, abang ingat tak? Baras ingat boleh. Oh boleh. Tapi dia agak keras sikit. Korang kena hati-hati. Abang tak recommend untuk korang pusingkan, okey? Sekejap, Baras try. Oh sorry, dia tak boleh. Sorry. Dia tak boleh. Okay. Lepas tu dekat bahagian kaki kita boleh, kita try tengok boleh pusing ke tak. Pusing boleh, okay. Pusing boleh. Tapi korang kena hati-hati sebab dia tersekat dekat bahagian ni. Boleh pusing. Okay. Kalau nak ke depan boleh, nak ke bawah boleh, okay. Dan juga kiri kanan boleh. Dan juga yang bahagian ujung jari ni korang boleh ke atas kan macam tu, okay. Ke bawah pun tak sangka juga boleh. Okay, seterusnya bahagian kaki belah kanan pula sama juga, kita boleh side ke tepi, kita boleh ke depan, kita boleh ke belakang, okay. Lepas tu yang bahagian lutut ni memang kita full lah boleh ke belakang, okay. Ke depan boleh sikit je. Dan untuk kaki antara cuff ni tak boleh pusing. Dia nampak je macam boleh pusing tapi sebenarnya tak boleh. Yang bahagian ni kita boleh ke bawah, ke atas, okay. Pusing boleh tapi korang kena adjust dia punya ni, okay. Lepas tu kiri kanan boleh. Yang ni nak ke ujung jari korang nak ke atas boleh, ke bawah pun boleh juga, okay. Bagi Baras ni satu figure yang cantik dari segi paint job, dari segi articulation dia memang terbaik, okay. Paint job dia memang Baras suka, okay. Okay, jadi jom kita ke next part untuk accessories review. Okay, jadi kita dah sampai ke part accessories review. Accessories review yang kali ni Baras rasa agak panjang, okay, sebab banyak. Okay, first kali Baras nak tunjuk kat korang satu accessories yang paling Baras minat sekali. Yang ni mask Arkham Knight, okay. Dalam Red Hood mode, okay. Memang sangat cantik, okay. Kalau korang tengok dekat sini, yang paling Baras respect sekali dia punya paint job, okay. Bila korang pegang ni, bila korang dah dapat figure ni, korang akan puas lah. Dia buat dia orang buat paint job dia ni agak nampak glossy, okay. Memang accurate macam dalam movie. Kalau dalam movie memang dia nampak glossy macam ni, dan kita boleh tengok sedikit kat dalam, okay. Dia punya muka Jason, okay. Ni satu aksesori yang paling berminat sekali, okay. Lepas tu kita tengok chest armor lebihan. Yang ni untuk tukarkan dia kepada Red Hood, okay. Ini pun cantik juga. Belakang ni tak ada apa-apa, okay. Dia dari segi paint job dan juga sculpting memang terbaik lah bagi Baras, okay. Yang ni dalam Red Hood mode. Dan yang ni juga kita ada chest armor yang kedua. Chest armor yang kedua ni dia bila Batman dah buka yang tadi tu, and then dia keluar chest Jason ni, okay. Ni pun satu paint job yang agak kemas lah. Dari segi warna kelabu dia ni memang accurate macam dalam movie, okay. Seterusnya kita ada yang ni shoulder dan juga bicep untuk Jason, okay. Dan satu benda yang bagi Baras terbaik lah daripada Mizuno Gucci, sebab kat sini korang boleh tengok guide dia. Yang ni shoulder bahagian left dan kat sini bahagian right, okay. So korang tak pening lah nak pasang dekat bahagian dekat belah mana, okay. Seterusnya kita ada yang ni shoulder pad untuk Red Hood, okay. Yang ni pun sama, dia ada left dan juga right kat sini. So korang takkan pening nak letak kat mana, okay. Kat sini dari segi paint job dia dan juga sculpting bagi Baras memang cantik, okay. Yang ni logo Arkham Knight, okay. Seterusnya kita ada yang ni lutut untuk Red Hood mode. Kita dapat dua ni, okay.
Seterusnya kita ada yang ni apa, untuk letak kat forearm. Nanti Abang akan tunjuk macam mana. Okey, ini part kecil ni. Okey, Abang nak bagi tahu yang chest armor dia punya apa tu warna merah dia ni. Yang ni merah gelap, yang ni merah merah darah. Okey, yang ni lagi pekat merah, lagi terang sikit merah dia. Okey, tapi dalam semua aksesoris untuk tukarkan dia kepada Red Hood tadi, merah dia lebih kurang hampir sama lah. Okey, sebenarnya kalau dari segi set tangan pula. Set tangan, first sekali kita ada set tangan yang ni. Okey, yang ni set tangan ini untuk pegang weapon, tak silap Baras. Okey, nampak sangat kemas dia punya sculpting dan juga paint job dia. Okey, sekejap. Okay, korang nampak tak? Ni cantik. Okey, ni set tangan yang pertama. Lepas tu set tangan yang kedua, kita ada yang ni. Okey, ini tempat nak masukkan dia punya joint dia. Dia Baras akan tunjuk je lagi. Seterusnya kita ada yang ni, set tangan yang ketiga. Okey, tapi dia lain-lain. Okey, okey. Seterusnya yang ni dua joint lebihan untuk tangan. Okey, yang ni korang boleh gerak. Korang boleh gerak macam ni. Korang tengok kat sini, Abang tunjuk. Korang tengok dia boleh gerak macam tu. Okey, selanjutnya kalau dari segi weapon kita ada yang ni. Abang rasa tak pasti ada ke tak dalam video game, sebab Abang rasa tak pernah tengok. Dia macam keris macam ni. Okey, tapi satu benda baru yang bagi Abang rasa cantik lah kalau ada dalam dia ada dalam figure ni. Okey, dari segi warna dia memang nampak besi. Okey, walaupun dia plastik, tapi disebabkan warna dia sesuai, dia nampak memang besi. Okey, seterusnya yang ni pun tak ada dalam video games. Bas tak pernah nampak. Tapi satu aksesoris yang best lah bila dapat. Okey, yang ni dia punya warna dia ni dan juga glossy dia ni memang seakan-akan sama. Memang sama lah dengan dia punya helmet ni. Okey, glossy dia. Korang tengok kat sini glossy. Yang merah ini dia tak glossy. Okey, ni lebih kurang macam bergendi ke tak silap Baras warna dia. Okey, yang ni glossy. Dia punya pedang dia pun cantik. Panjang dia ni perfect. Okey, ni pemegang dia. Okey, satu aksesoris yang cantik, weapon yang cantik. Lepas tu kita ada yang ni, base dia. Ni base dia, kita ada Kaido kat sini. Bahasa pasti korang nampak ke tak? Tu Kaido, dia tulis Kaido. Okey, dan yang ni stand dia. Okey, yang ni untuk pasang dekat belakang badan Red Hood. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada manual untuk figure Arkham Knight ni. Okey, cara kau nak pasang weapon, cara kau nak pasang kepala dia, nak tukarkan dia daripada Arkham Knight mode ke Red Hood mode. Okey, memang lengkap apa yang Baras korang tengok kat sini. Sekejap Baras zoom kan. Abang harap dengan video yang detail ni dapat puaskan korang semua untuk tengok sebelum korang nak dapatkan figure. Korang semua nak dapatkan figure ni. Okey, okey, belakang ni tak ada apa-apa. Okey, jom kita tukarkan Arkham Knight kepada Red Hood mode dalam part figure and accessories matching. Okey, okey, jadi kita dah sampai ke part figure and accessories matching. Untuk part ni juga Abang akan buat figure review dari segi Red Hood mode. Okey, dan part ni akan jadi panjang. Okey, jadi untuk cara kau nak tukarkan Arkham Knight kepada Red Hood mode tu senang je. Yang kepala ni korang boleh cabut je. Okey, korang cabut kepala dia.
Yang part ni agak tangan korang mungkin akan sakit bila korang buat, sebab dia agak keras join-join, okey. Jadi korang pasangkan dia punya kepala dia ni, okey. Lepas tu bahagian chest ni korang boleh tukar. Kalau berat angkat dia. Lepas tu yang ni korang tarik je, okey. Korang tarik je macam tu, okey. First kita letak yang ni, okey. Ambil yang ni. Lepas tu kita letak je kat sini. Korang masuk je ikut dia punya line dia tu, okey. Jadi chest armor dah siap, okey. Lepas tu kat bahagian shoulder dan juga bicep ni, Baras akan cabut shoulder pad dulu, okey. Korang cabut je macam tu, okey. Sekejap Baras kurangkan lighting sikit, okey. Lepas tu dekat bahagian ni antara bicep dan juga shoulder ni, korang tarik je kalau Baras suka pusing. Okey. Dan juga dekat sini ni bicep dan juga forearm ni korang tarik je, okey. Korang tarik kalau Baras suka pusing sikit supaya senang, okey. Jadi yang part ni kan, kalau korang tengok kat sini, sekejap Baras zoom kan. Part yang ni dia punya accessories dia ni. Ni. Okey. Korang jangan risau, contoh yang ni dia ada tulis left kan. So korang pilih dia left. Yang ni yang right. So dia punya part dia ni lah. Yang lagi satu yang left ni, okey. Boleh letak sini dulu. Ni letak tepi. Okey. Dan juga forearm dia ni pula. Yang ni Abaras nak tukarkan dia full jadi red hood Jadi Abaras terus buat semua. Yang ni biru ni, yang ni korang kena korek sikit. Okey. Korang korek sikit. Korang cabut ni. Warna biru ni, kalau korang nak tahu, dia punya part dia yang kecil ni. Walaupun dia nampak macam simple kan, tapi disebabkan warna yang kecil ni pun dia boleh burukkan figure korang kan. Kalau korang biarkan warna biru ni jadi pasang dekat red hood, okey. Jadi yang ni dah siap, okey. Lepas tu yang ni terpasang je, okey. Korang masukkan. Sekejap korang masukkan dekat sini. Lepas tu Baras akan pusing-pusing kan, okey. Okey. Dia jadi tangan red hood, okey. Lepas tu kita just pasang je dekat sini, okey. Pasang dekat sini. Sekejap dia agak keras sikit. Okey. Jadi tangan belah kiri dah siap. Tinggal shoulder pad. Shoulder pad ni kita ambil shoulder pad yang belah belah kiri. Okey. Kita tengok kat sini yang belah kiri left. Ni kalau korang tengok ada tempat nak masukkan dia, korang masuk juga lubang ni, okey. Korang tengok. Baras masukkan. Ni korang masukkan dia. Tekan dia. Dah jadi. Okey. Sama juga proses untuk tangan ni. Korang cabut ni. Okey, shoulder pad dia. Lepas tu ni korang cabut shoulder dia. Okey. Lepas dah cabut shoulder dia, yang ni korang keluarkan, okey. Korang keluarkan antara bicep dan juga forearm ni, okey. Siap. Yang ni bahagian yang agak keras juga, okey. Okey. Lepas tu tangan ni keluarkan dia punya biru ni. Keluarkan biru dia. Masukkan warna merah, okey. Lepas tu kita ambil bicep dan juga shoulder yang belah kanan, okey. Kita masukkan dekat sini. Masukkan belah sini. Okey. Seterusnya kita ambil balik Arkham Knight. Kita pasang dekat dia punya ni shoulder ni, okey.
Yang ni korang kena hati-hati sikit nak pasang ni. Abang sangat recommend untuk korang berhati-hati sebab takut patah dia punya articulation. Okay. Lepas tu kita pasang dia punya shoulder pad yang belah kanan kat sini. Korang tengok abang pasang kan. Tekan je. Shoulder pad ni antara benda yang senang lah. Okay. Jadi bahagian bahagian belah sini kita dah siap dah. Okay. Bahagian atas upper body ni. Okay. Lepas tu bahagian lutut ni kalau abang rasakan ke bawahkan sikit. Ni pun ke bawah kan. Lepas tu abang cabut dia punya ni. Tarik dia naik atas. Macam tu. Okay. Lepas tu ambil dia punya kaki bahagian. Korang tengok kat sini. Ni untuk masukkan dekat sini, okey. Belakang ni, di bawah ni, okey. Korang masukkan je. Part yang ni dia agak susah sikit korang kena tekan sikit. Sekejap abang rasakan pause video ni. Okay. Sorry korang. Okay, yang ni korang pasang je kat dalam ni. Okay. Sampai dia jadi macam ni, okay. Seterusnya yang bahagian sini pula ni korang cabut je ke atas. Lepas tu yang kita ambil warna merah, okay. Masuk je kat sini. Macam tu. Okay. Bagi baras yang paling susah sekali lutut lah. Sebab lutut dia ni korang kena masukkan ke dalam, okay. Sebab lutut ni agak susah bagi baras. Okay. Lebih kurang macam tu. Jadi kita dah siap dah figure dalam red hood mode, okey. Memang cantik lah bagi abang Ras, okey. Sekejap abang Ras zoomkan semula. Okey, cantik kan korang. Lepas tu abang nak bagi tahu antara perbezaan chest armor yang lagi satu. Bila Batman dah buka benda ni, dia akan jadilah macam ni. Part Jason, okey. Okey. Dia jadi macam ni, okey. Dari segi warna bagi abang Ras memang matching lah dari segi ni, warna ni. Dan yang paling abang Ras minat sekali dari segi dia punya mask ni. Mask ni memang glossy, okey. Kalau nak bandingkan dengan yang warna biru ni, biru ni pun glossy juga. Yang ni pun glossy. Okey, memang kemas lah dua-dua kepala dia ni, okey. Dari segi merah dia ni lebih kurang macam burgundy, dia gelap sikit. Okey. Lepas tu yang merah yang ni dia tak glossy, tapi dia nampak macam glossy, okey. Okey. Abang Ras pasang balik dia punya chest yang yang ni. Chest yang ni. Okey. Okey, dari segi kalau nak pasang aksesoris yang lain, okey. Aksesoris yang lain kita ada tangan, okey. Tangan ni korang boleh cabut je. Korang boleh cabut je. Lepas tu contoh korang nak pasang yang tangan yang ni. Tangan yang ni kan. Tangan yang ni korang boleh je pasang macam tu, okey. Nak pasang tangan ni pun agak susah sebenarnya. Okey. Siap. Lebih kurang macam tu lah, okey. Kita tengok dia boleh pegang tak pedang ke apa. Kita tengok kat sini, sekejap abang zoom kan. Okey, boleh pegang pedang ke. Sekejap. Okay. Lepas tu kita try bagi dia pegang keris juga.
Ini pun cantik. Cantik, okey. Okey, contoh kita nak pasang dia punya tangan yang lain pula. Kita ambil kita pakai yang belah sini lah. Yang ni tangan penumbuk, okey. Tangan penumbuk. Yang ni tangan yang rasanya ini lebih kepada nak posing ataupun aura farming lah. Okay. Masukkan je. Lebih kurang macam tu. Nampaklah macam korang boleh macam macam tu. Macam tu. Okay. Lepas tu apa lagi tangan kita ada? Tangan kita ada tangan nak tunjuk. Okay, Baras cabut yang belah sini. Okay. Macam tu. Okay. Ataupun nak buat gaya macu pun boleh. Macam tu. Gaya macu. Lepas tu apa lagi tangan yang kita ada? Tangan yang kita ada sekejap Baras tengok. Tangan yang ni. Tangan yang ni dia tunjuk dua, okay? Tangan yang ni. Tangan yang ni korang masukkan je dekat sini. Macam gitu. Macam tu. Tangan macam ni. Bagi Baras set tangan lebihan ni memang banyak. Sangat-sangat best lah bila dapat figure ni. Lepas tu kita ada stand dia. Stand dia Baras tunjuk korang macam nak pasang, okay? Yang ni ada banyak lubang, so korang boleh je pasang dekat mana-mana, okay? Contoh Baras pasang kat tengah. Lepas tu yang ni cucuk ni korang boleh cucuk je dekat ni, okay? Belakang Arkham Knight ni. Boleh je korang buat macam ni. Contoh korang nak buat dia macam ni ke, okay? Ataupun kalau korang tak nak letak kat belakang dia, korang boleh letak kat pinggang dia. Jadi kita ada yang ni. Yang ni masuk je dekat sini, okay? And then korang pasang je dekat sini, kat pinggang dia, okay? Macam tu. Just nice lah, okay? Jadi itu saja aksesoris yang kita ada. Ni je part figure yang aksesoris matching. Jom kita ke next part untuk figure size and figure size comparison with other figures, okay? Okay, jadi untuk part figure size and figure size comparison with other figures, first kali Baras tak ada pembaris. Baras tak tahu mana dia pergi pembaris. Baras pakai tali tip, okay? Ketinggian dia bagi Baras preference Baras suka ketinggian figure yang macam ni, okay? Dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu pendek, okay? Kalau tengok dekat sini dia ada lebih kurang 6.4 inci macam tu, okay? 6.4. Okay. Korang tengok kat sini 6.4 macam tu lah, okay? Lepas tu kalau nak bandingkan dengan figure Amazing Yamaguchi yang lain, Baras bawakan dekat korang. Yang ni dia punya musuh dia, okay? Yang ni Batman Arkham Knight daripada Amazing Yamaguchi juga, okay? Kalau tengok dekat sini ketinggian dia memang perfect lah macam dalam video games, okay? Korang tengok kat sini sangat cantik, okay? Ketinggian dia hampir sama. Okay, yang ni Baras tunjuk dalam Red Hood mode. Tapi Baras akan cuba pasang kepala yang Arkham Knight mode, okay? Sekejap Baras tunjuk kat korang. Baras nak tunjukkan dia punya ketinggian dia, okay? Okay, yang ni Baras pasang kepala je. Kalau korang tengok kat sini ketinggian dia memang hampir sama, okay? Hampir sama, okay? Memang accurate lah macam dalam movie, okay? Memang kena lah. Dua-dua figure yang Baras sangat recommend untuk korang dapatkan, okay? Jadi itu saja
Sorry, ada lagi Abang nak buat side comparison dengan Transformers. Okay, yang ni Abang ada Optimus Prime Studio Series 32. Okay, ketinggian dia pun hampir sama. Okay, tapi tengok pada kelas untuk Transformers tu. Okay, kalau kelas yang apa macam Deluxe kelas memang pendek lah. Macam ni Jazz Studio Series memang pendek lah. Okay, jadi itu saja. Jom kita ke next part untuk figure posing ataupun posing review. Ok, jadi kita dah sampai ke part posing review. Jadi posing yang pertama, ni dia. Ni posing yang kedua. Ni posing yang ketiga. Dan yang ni posing yang terakhir. Ok, jadi kita dah sampai ke penghujung video. Jadi secara konklusi ni Abang sangat puas hati dengan apa tu figure yang Abang dapat dan juga semua aksesoris yang Abang dapat. Abang sangat recommend untuk korang dapatkan figure ni, okey. Sebab dalam kotak ni korang dapat apa orang kata lengkap lah. Set yang perfect apa yang Abang rasa. Korang dapat figure Arkham Knight yang cantik. Lepas tu korang dapat banyak sangat aksesoris dalam kotak ni, okey. Manual senang faham, okey. Dan bagi Abang rasa, korang bayangkan contoh kalau korang beli figure ni dalam RM200, tapi korang macam beli dua figure. Sebab korang boleh tukarkan dia daripada Arkham Knight mode dan juga Red Hood mode, okey. Macam apa, korang 200 tu untuk dua figure. Bagi Abang sangat-sangat balai lah untuk korang dapatkan. Lebih-lebih lagi untuk figure Arkham Knight ni, dia dah keluar yang 1.5. Abang sangat-sangat suggest lah untuk korang dapatkan figure ni. Abang rasa harga dia mesti dah turun, okey. Okey, nanti next video insya-Allah Abang rasa akan buat lagi banyak video-video unboxing dan review collection Abaras. Nanti korang boleh scroll je dekat YouTube channel Abaras. Dan untuk review Batman Arkham Knight daripada Amazing Yamaguchi ataupun Spider-Man daripada Amazing Yamaguchi, korang boleh tengok dekat channel Abaras. Dan Abaras akan sediakan link video tu dekat description video ni, okey. Dan kalau korang ada figure ataupun apa-apa yang korang nak Abaras review, korang boleh komen dekat video Abaras ni. InsyaAllah Abaras akan cuba buat. Okay, terima kasih korang support Abaras. Kita jumpa di next video. Terima kasih korang. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.